Nama saya Eliza Natasha binti Abdul Latif. Saya adalah seorang penolong pendaftar di Pusat Residensi dan Hospitality Pelajar Jabatan Hal Ehwal Pelajar JYPM Shah Alam. Semenjak saya menggunakan Gemini Pro ni, bila dia diperkenalkan, saya nampak banyak membantu saya dari sudut struktur pentadbiran, antaranya menyediakan laporan. Yang paling penting laporan. Kadang-kadang saya perlu menyediakan kertas kerja cadangan bagi apa semua. Jadi Gemini ni dia punya rangkuman maklumat yang dia ada tu sangat membantu. Dan yang paling saya suka apabila saya kena buat analisis data-data. Macam sebagai contoh saya ambil dan untuk jabatan tempat saya, pusat saya kena buat analisis tentang kerja lebih masa staf prestasi kerja lebih masa staf daripada bulan Januari hingga ke Jun. So saya dalam pentadbiran kami lebih kurang dalam 104 orang. Jadi kami daripada analisa setiap bahagian unit yang bagi pada saya tu, jadi bila saya compile, saya gunakan Gemini, dia dapat berikan saya maklumat yang saya perlukan, dan pada masa yang sama dia beri saya suggestion yang saya rasa memang banyak menambah baik laporan saya. Sebenarnya bila mana dia dapat mencari data dengan cepat kepada kita, dari segi pengurusan masa lah sebenarnya, kita boleh multitask. So kalau kata contoh, ada kerja memerlukan kita menaik bagaimana semua, dan terus terang saya kata nak menaik dalam bahasa informal tu bukan satu benda yang mudah. Tetapi bila ada Gemini tu, kita bagi dia konteks apa yang kita nak, jadi dia akan sediakan. Cuba juga bila kita nak sediakan kereta kerja, kalau ikut cara lama makan masa, because kita kena go one by one by topic, kita kena susun ayat kita sendiri. But this one kita bagi dia rough idea bagai apa benda semua, dia akan bantu. Tapi tanggungjawab kita lah untuk double check balik, tengok semula betul ke sesuai atau tidak konteks perkataan ini. Sudah pasti. Saya sangat-sangat suggest lah pada staff UiTM, even pada staff saya pun memang saya sebut, tolonglah gunakan supaya ianya pertama menambah baik mutu kerja, kedua dia meningkatkan image profesional kita sebagai staf kerajaan, bagai kan dari segi surat menyurat, bagai kita kena bahasa tu teratur, especially bahasa Melayu. Dan saya agak impress dengan Gemini punya susunan bahasa. Dia lagi cantik daripada ChatGPT. Jadi kalau kata kita guna pun, dia punya susunan tu tak nampak sangat robotik. Lately ni makin gets better. So definitely saya akan suggest pada staff saya.